Kita masih berada di takuk lama dari segi pengurusan, dari segi pemikiran. Sebab kita tak nak berubah dan ada kepentingan sendiri terhadap bola sepak ni. Kita tak bergerak sebagai satu pasukan yang ingin memajukan bola sepak, yang ingin membangunkan bola sepak sebagai satu sukan yang betul-betul kuat dan membanggakan semua rakyat Malaysia. Itu saya rasa memang perlu diubah. Bola sepak ni memang kena ada seorang yang betul-betul minat, yang betul-betul sayangkan sukan bola sepak ni. Ubahlah segala macam pemikiran dalam badan induk organisasi bola sepak ni untuk kita lebih maju. Sebab kita dah jauh ketinggalan. Dari segi kemudahan rasanya kita ni lebih baik daripada contoh dengan negara di Afrika kan, dari segi kemudahan. Betul. Kemudahan tak dinafikanlah. Kita ada yang lebih baik dan perlu ada penambahbaikan lagi lah dari segi keseluruhan.